Assalamualaikum. Okey, hari ni Aki di Lost Village di Sungai Lembing, Kuantan. Kejap lagi kita turun bawah, kita tengok apa istimewa di Lost Village ni. Mau kita. Okey, sekarang kita di campsite Lost Village yang terletak di sebelah Sungai Mayah, antara sungai yang popular 100 tahun dulu untuk kegiatan melombong timah. Jadi siapa yang datang sini kalau nak buat campfire, sini pun ada disediakan tempat untuk buat campfire. Boleh bakar-bakar sambil dengan cerita kawan-kawan dekat sini. Jadi dulu ketika aktiviti pelombongan biji timah aktif dekat sini, kawasan ni dikatakan ada 10,000 orang penduduk. Tapi bila zaman beredar, kawasan ni dah jadi hutan semula dan diambil alih oleh pengusaha-pengusaha barulah. Jadi siapa yang nak rasa vibe sejarah dan juga nature, boleh datang ke Lost World pula. Boleh datang ke Lost Village. Selain daripada tu, aktiviti kat sini kita ada juga buat jungle trekking. Dan dekat bawah tu tadi ada tempat yang friendly hammock. Siapa yang suka berhammock tak suka bercamping, boleh lepak kat bawah tu. Ada lampu siap semua. Jadi kepada kaki-kaki camping, camper seluruh Malaysia yang nak rasa vibe nature tepi sungai, boleh datang ke Lost Village di Sungai Lembing, Kuantan.